Assalamualaikum. Hari ni kita berjaya buat ini kereta pertama dalam Malaysia ni. Baru punya SE pasang 6-way original unit. Sini tengok. Sini ada dua. Satu ini 360, satu untuk land wash sebelah kanan. Kita pergi sebelah kiri pula. Okay, tengok depan tu. Depan pun kita pakai casing. Okey, ini casing kita tukar. Yang asal pun ada land wash juga, tapi kita pakai yang land wash lagi clear punya HD. Kejap lagi kita tunjuk. Ada 360, ada land wash sebelah kiri. Sekarang kamera lama kita cabut, kita tukar kamera baru siap dengan casing ya, bukan modified casing yang kamera lama punya. Okey, so dalam kita tunjuk macam mana cara nak on dia. Kejap saya slowkan aircon sikit agak bising. Okey, cara nak on dia of course lah, masuk gear reverse. Ada, nampak? Ini wide angle, ini land wash kiri, ini land wash kanan. Lagi line gerak. Okey, so kalau kita reverse ada objek. Kita tengok. Dia naik itu sensor, ada hijau situ. Okey, sini ada, sini ada. Okey, kita moving forward pun sama juga. Kalau kita nak off, kita boleh tekan back ni. So, bila kita jalan, nampak? Dia triggered. Sensor triggered, image akan keluar. Okey. So ini ada AI juga, tapi AI ni dia kadang-kadang annoying juga. Bila kita tengah drive dia hidup. Ini untuk view keliling lah. Kereta boleh tukar, kejap lagi kita tukar. Ini dia punya setting semualah. Ok, so boleh back sini. Tekan sini dapat view. Tekan sini dapat view, tekan sini dapat view, tekan sini dapat view. Right, so kita tengok apa lagi. Bila kita tengah drive, kita reverse. Bila kita tengah drive, sekarang kita tutup dulu. Bila kita tengah drive, kita bagi signal kiri, dia keluar lane wash kiri. Signal kanan, dia keluar lane wash kanan. Tengok gambar dia memang sangat HD. Lagi dapat tayar depan sebelah kanan. Tayar depan dapat, lane wash pun kanan pun dapat. Ok, so apa jadi dengan button yang kat sini? Dah tak dapat guna. Ok, kita dah off kan lah. Sebab kita cabut kamera lane wash, dia terus off lah. Tengok, dia dah tak keluar apa lah. So kita try. Ini kita tengah reverse. Nampak lane wash kiri, lane wash kanan. Ok, kalau kita tukar ni pun boleh tukar view. Depan, belakang. Ok, tadi right lane wash lah ni kan. Ini kanan, right lane wash. Sini ada tembok, nampak? Depan pun nampak, belakang pun nampak. Inilah 6-way. Ok, sini ada beritahu ada bahaya. Masuk depan balik. Okay, settle. Sekali lagi D. Dapat blind spot kiri, dapat blind spot kanan. Okay, kalau dia ni tengah tengok waist, back saja. Okay,
So ini skrin asal, kita tak ada usik lah, macam asal balik. Radio ke apa ke semua boleh guna balik macam asal. Okay, pergi ke setting ke apa, meter error ke semua kita sudah check, tak ada apa isu. Dah, jom.